Okay geng, ni aku nak tunjuk kat korang perbezaan antara Scootiegun fork spring dengan RFRS fork kit dia lah. Okay, yang belah kanan aku ni, belah kanan ni RFRS punya. Aku dah masuk tadi spring RFRS dengan lower kit dia. Yang belah kiri ni Scootiegun fork spring. Okay, korang tengok atas ni, aku ketuk juga ayam ni yang. Okay, kau tengok atas dia berapa jauh perbezaan dia. Okay, bagi satu ni aku nak tunjuk korang, dengar tak? Ini RFRS boleh dengar? Yang ini Scootiegun, tak ada bunyi langsung. Ni aku tunjuk korang kenapa dia ada bunyi. Kenapa dia ada bunyi ni. Okay, ni sekejap. RFRS, kalau korang tengok kat dalam ni, nampak tak? Dia tenggelam tau bush ni. Tiup ni tenggelam. Ni RFRS nampak RFRS masuk tenggelam. Dia beza dia, kalau RFRS dia tak ada bagi lowered kit tau, dia bagi spring ni nampak ada tulis RFRS ni. Dia bagi spring dengan tube ni je dia bagi. Lepas tu ada orang claim 1.5. Aku bukan nak burukkan RFRS, ada okey je spring ni sebenarnya. Tapi lower kit dia salah lah. Kalau orang cakap yang ini dah terus turun 1.5, ada lah orang cakap, tapi tak boleh nak beritahu siapa lah. Kalau Scootiegun fork spring, dia tak ada bagi tiup ni. Tiup ni dia tak bagi, tapi dia bagi spring lah. Dia bagi main spring dengan top out spring. Ini yang buat lower 1.5, bukannya tiup ni. Tiup ni RFRS, diorang ni dia potong, dia pendekkan je. Bila dia pendekkan, fork ni jadi mendap lah. Itu pasal ada bunyi tadi tu, dia jadi mendap, dia tak fit. Okay, tapi yang paling bagus ni lah Profender fork kit ni lah. Ini yang paling bagus. Ini motor X-Max ni lah, mileage 2km, baru 2 kilo jalan dari kedai tu datang sini buat servis fork lah. Nak pakai Profender depan belakang. Okay, korang kalau ada nak buat servis fork, nak lower ke nak apa, boleh Raja CMC Garage. Ciao.